Aduh, bosannya. Boleh lah ajak kawan lepak. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Cekak. Hello, jauh. Apa? Ni. Jom lah kita, kau free tak? Aku free. Jom kita keluar. Nak keluar kat mana? Alah, aku tak tahulah. Kau rasa nak keluar kat mana? Kita keluar kat kedai. Kita pergi kat kedai tu lah. Kedai kopi tu. Kopi Abang P tu. Boleh. Sekejap. Kedai kopi tu kat mana? Kat sebelah rumah kau ya? Okey. Kau call cik dengan teh. Okey, boy. Okey, kita dah call. Okey, aku dah call dah, boy. Kerana aku nak call cik dengan teh. Tut. Hello, cik. Cik, apa dah? Boy ajak kita pergi kedai kau free tak? Boy ajak kita pergi kedai kopi. Kau free tak? Aku free je. Okey dah, jom. Tapi rumah aku jauh. Apa aku ambil kau dengan bersikap? Okey. Tut. Hello, teh. Apa? Tu. Kau free tak? Aku free. Jom, boy ajak pergi kedai kopi. Rumah sebelah dia. Kedai kopi mana tu? Tu sebelah boy. Aku tu sebelah rumah boy. Aku mana tahu Tak apa. Aku hantar kau location. Okey. Betul ke si Hijau bagi alamat ni? Aku tengok ni kedai daging. Tapi bukan kopi je. Sekejap, aku cek balik lah. Kedai kopi Abang P. Lah, 1 kilometer. Jauh. Dari mana ni salah jalan? Hijau. Aduh. Mana dia orang ni? Dekat sekejam dah aku tunggu kedai ni. Abang tu dah tanya dah aku nak order apa. Sekejap. Nak call dia orang. Tak payah nanti dia sampai dah tu. Nak call ke tak? Nak call ke tak? Tak apalah, kita tunggu je dia. Tapi lambat pula tunggu. Aku tunggu dah. Cik. Cik. Okay, jauh je kita pergi. Aduh, jauh. Kenapa, cik? Aku sakit perut lah. Yang tu kau pergi berak dulu. Yang si cik ni pun, datang ni pun nak pergi berak lah, nak pergi tu lah. Aduh, lamanya si cik ni. Aduh. Jom, aku dah siap dah, jom. Okay lagi, jom. Penat weh. Ni depan rumah cik ni. Bagi saya panggil cik. Cik. Kecik. Cik tak ada. Cik keluar dengan teh. Dengan hijau. Okey, makcik. Aduh, dah keluar dah. Aduh. Apa kita jalan lagi lah. Betul tu boy. Lama dah aku tunggu korang. Apa dah korang ni? Kau tahu tak? Teh. Kau tahu tak teh? Ni. Gitu. Pasal gitu lah. No. Jom main game tak? Jom main game. Tiba-tiba. Tut. Mak aku call lah weh. Sekejap aku angkat jap. Mak aku suruh balik lah. Aduh. Sama ada mak aku WhatsApp suruh balik. Aku pun sama. Mak aku suruh aku balik ke. Aduh. Baru lepas beberapa minit. Jangan lupa like, share, subscribe, komen.